Assalamualaikum. Hai semua murid-murid. Cikgu harap semua gembira dan ceria. Baiklah, hari ini cikgu nak memperkenalkan murid-murid semua tentang topik kaum di Malaysia. Murid-murid nak tahu bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara yang sangat unik dan istimewa kerana mempunyai penduduk yang berbilang kaum dan hidup dengan aman dan tenteram. Adakah murid-murid tahu apakah kaum yang terdapat di Malaysia? Jika murid-murid tidak tahu, mari kita belajar bersama-sama dan cikgu akan kenalkan satu persatu apakah kaum yang terdapat di Malaysia. Murid-murid, mari kita lihat kaum yang paling ramai di semenanjung Malaysia. Yang pertama, kaum Melayu. Yang kedua ialah kaum Cina. Dan yang ketiga ialah kaum India. Ini adalah 3 kaum yang paling ramai di semenanjung Malaysia. Manakala ini pula ialah kaum yang paling ramai di negeri Sarawak, iaitu kaum Iban. Dan yang ini ialah kaum yang paling ramai di negeri Sabah, iaitu kaum Kadazan. Mari kita ulang kaji kaum yang terdapat di Malaysia dalam bentuk peta minda. Yang pertama, kaum Melayu. Yang kedua, kaum Cina. Yang ketiga, kaum India. Yang keempat, kaum Iban. Dan yang kelima, kaum Kadazan. Adakah ini sahaja kaum yang terdapat di Malaysia? Tidak. Banyak lagi kaum lain yang tinggal di Malaysia, terutama di negeri Sarawak dan juga Sabah. Tetapi ini adalah 5 kaum yang paling ramai penduduknya di negara kita. Begitulah uniknya dan istimewanya Malaysia kerana mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Oleh itu, sebagai rakyat, kita hendaklah mengekalkan jati diri dan nilai-nilai murni yang baik supaya kita dapat hidup bersatu padu, aman dan sejahtera. Kerana melalui perpaduan dapat mengekalkan keharmonian. Umpama yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, manusia yang lemah sekalipun jika bersatu padu akan dapat menggoncang dunia. Demikianlah kesannya perpaduan. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap ilmu yang cikgu berikan ini dapat memberi manfaat kepada kamu. Jaga diri, jaga kesihatan, jangan nakal-nakal. Kita jumpa lagi dalam pelajaran yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.